Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah pagi ni masih lagi dekat Muar. Kita nak jalan-jalan cari apa? Cari pasai. Cari sarapan pagi. Tu dia. Kita dah dapat lah. Ya, Dapat dah. Cak. Nak tanya sikit lah, sarapan pagi yang selalu favourite sarapan pagi apa? Favourite kita biasa, Fan. Sarapan pagi ni tak lari daripada nasi lemak dengan roti canai. Kuih-kuih. Tapi aku sarapan pagi selalunya aku akan makan kuih je. Makan kuih ya? Makan kuih je. Pagi makan kuih ya? Aku tak makan macam berat-berat nasi lemak apa semua tu. Tapi kadang-kadang sekali-sekali aku makan lah. Tapi dekat Muar ni, ini pelik bang. Pasal apa? Sebab apa? Mereka duk kata dekat Muar ni pagi-pagi mereka dah makan sate. Pagi dah bercekik sate lah. Cekik sate. So kita mai carilah, kita nak tengok apa yang mereka kata tu. Sate apa? Lontong sate ke apa? Sebab kita kena kena ikut orang punya tempat lah. Cita rasa tempat orang tu pun semua lah kan. Betul. Tempat dia pun menarik ni, Fan. Tak apa. Apa yang ada tahu dia. Kita try lah, kita try. Okey, jom. Ya, Alhamdulillah, ni orang kata suasana sarapan pagi di tepi sungai dekat Muar ni, Caca. Ya, betul. Dan Caca ada order apa, Caca? Ni lontong. Wah, sedap. Caca? Lontong. Kuah masak lemak dia ni tak ada lah pekat. Kuah lontong, Caca. Kuah lodeh. Kalau kuah masak lemak lain, Caca. Aku kalau kuning macam ni kalau masak lemak. Okey, kita ada order sate sebenarnya, tapi sate dia lambat sikit time. Yang aku order ni apa nasi lemak lah. Memang basic nasi lemak kalau kita tengok. Itulah nasi lemak. Biasa-biasa je lah. Sarapan pagi dia tak ada lah wow macam kita letak paru ke apa semua. Ya. Tak ada, aku tak mau, aku nak simple. Sebab apa? Order sate juga. Sebab orang kata Messi kena makan sate. Lepas tu nak makan dengan lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allah, berkatillah. Bismillah. Amin. Nah, kita try. Tak ada, Cak. Lalu aku makan lontong kalau kat belah tempat aku kan, kat Meru kan. Dia ada lontong ayam, lontong bau, sambal dia. Macam nasi lemak tu. Ada nasi lemak tapi yang ni kosong ni. Sebab apa kita nak makan dengan sate? Tapi tu lah, aku heran juga lah. Orang main sini kan, saya tengok kat depan tu ada sate, ada roti bakar lah, ada orang panggil apa tu, roti macam roti Arab, macam-macam lah kalau kat depan tu kan. Tapi pagi-pagi dekat Bandar Muar ni dah pasak bakar sate. Daripada bakar sate pagi-pagi. Orang bakar sate lalu malam kan. Dulu selalu kita duk makan sate beberapa tempat lain dia malam. Tapi kat Muar ni special dia memang itulah, sampai orang Johor, orang Muar ni kata ini dah makanan orang kata apa, macam kebanggaan dah di Muar ni. Sebab sate memang jarang-jarang tempat lain buat makan sarapan pagi. Depa je apa ni makan. Tak ada ranjau. Dan kita tengok ni, kalau orang tanya kita duduk kat mana ni, kita dekat Trade Hotel Apa nama? Trader Hotel. Trader Hotel belakang dia tu ada dekat sebelah oleh-oleh tu. Oleh-oleh. Lepas tu yang best view dia kat sini, Fan. Betul. Dia ada laut. Lepas tu sungai, Cak, sungai. Sungai ni? Sungai ni sungai, bukan laut. Oh, ni muara lah kira.
sungai sama laut lah. Muara. Lepas tu belah sana tu kita nampak tangkak. Bukan Indonesia je. Tangkak. Bukan Indonesia. Indonesia jauh. Kan? Kalau tu Indonesia, silap-silap kita balik kena ikut jalan lain. Okey dah. Dia yang bestnya buka muar ni. Dia tenang aja. Kan? Kalau semalam kita dah jalan satu hari sampai dia tapi apa tu? Uptown dia semua kan, tapi dia punya lorong apa tu? Lorong kopi, lorong karat tu. Dia orang kata kita duduk kat muar ni hari Minggu memang dia tenang mesti lah. Dia taklah heboh macam Melaka dulu seribu. Yalah. Sebab tu bandar pelancongan kan. Dia kira bandar pelancongan kat sini lah. Jadi aku tak tahu nak cakap lah. Macam muar ni ada juga orang main melancong kan, tapi nak cari makan-makan kat sini. Ada kumpul kenara ke apa semua. Tapi dia macam persinggahan dah juga. Orang duduk kat satu hari kena makan apa semua. Dia pergi tempat lain pula kan. Aku rasa dia orang suka singgah sini sebab makanan dia tu best. Makanan dia tu pelik-pelik lah. Jarang kita dapat macam lontong ni. Susah lah. Kita kena main sini lah. Sebab makanan macam ni apa lontong, lepas tu sate, tempat lain tak ada aku rasa. Lontong memang ada tapi makan dengan sate tu satu benda yang lontong yang lain. Dia macam nasi lemak yang aku order. Sebab apa aku order nasi lemak? Mesti yang terkejut. Kenapa aku tak order lontong lah, mi Bandung semua kan? Sebab lagi kita masuk ke tempat yang orang kata dia masih mengekalkan tradisional, masakan dia pun masih mengekalkan orang tak rasa. Kat situ kita kena rasa lah makanan yang kebanyakan orang jual ni. Nasi lemak sedap tak sedap? Nasi lemak dia sedap. Aku makan saja nasi lemak dia pun sedap. Lemak elok, wangi elok. Tak payah ambil satu rasa. Nampak simple tapi ada rasa. Wangi ya? Nampak simple tapi ada rasa. Alhamdulillah. Baik je. Inilah orang kata makanan kebanggaan orang apa? Orang Muar. Alhamdulillah kalau kita tengok sate dia macam ni RM29. 10 ayam 5 daging. Kan? Aku rasa dia bagi lebih ni kot. Lebih ni dia belanja hang tu. Dia belanja. Alhamdulillah. Kita rasa tengok sate dia lebih bismillah. Best dia daging. Manis elok. Rahim. Manis elok alhamdulillah sedap. Manis bukan manis kan, lembut. Lembut elok. Daging tu lembut elok. Rasa perapan dia semua cukup. Dia masak relax lah. Kalau nak makan ni dia order pun take time sikit. Relax. Saya nak rasa kuah dia lah. Kuah dia pun pekat. Cun. Tapi itulah. Aku masih lagi memikirkan pasal apa orang Muar makan sate pagi-pagi. Macam kita discuss tadi lah. Kalau kita tahu orang Kedah makan pulut, makan nasi. Orang Kelantan makan nasi, macam-macam nasi ya untuk sarapan pagi. Mungkin dia memerlukan tenaga yang banyak untuk pergi sawah padi orang Kedah, untuk pergi kelut orang Kelantan semua untuk buat kerja berat kan, untuk tenaga aja. Tapi orang Johor ni, orang Muar ni dia makan sate ni pagi-pagi ni. Sebab aku rasa sebab dia banyak nelayan. Nelayan makan laut. Nelayan makan sate. Dia lah high class lah. Kan, aku kena carilah sejarah tu sebab apa kan orang Muar makan sate. Kalau apa tahu boleh komen lah. Komen lah macam mana boleh timbulnya sarapan pagi sate ni di Muar ni. Sebab lain lah kan. Lain. Sedap ayam dia pun. Lembut ni lembut. Perapan dia jadi lah. Maknanya kita tunggu lama sikit pun tak apa, berbaloi. Macam kawan kita kata Muar ni bandar orang pencen. Orang pencen tak kalut-kalut nak pergi kelut ke apa semua. Jadi order teh tarik potel, sate dia take time sikit 10 minit sampai main makan. Macam hari ni mungkin sebab apa lambat sikit sebab cuti kan. Orang banyak cuti. Betul, hari cuti. Untuk sarapan pagi sate di Muar
bagi aku macam jujur lah. Boleh dikata kebanggaan orang Muar lah. Kalau orang luar ni mungkin dia agak janggal sikit lah. Biar macam kita memang kita rasa janggal lah. Sebab apa? Kita rasa macam biar betul kan makan lontong tu biasa. Tapi sate ni benda yang kita duk makan selalu waktu malam, petang. Tapi bila macam ni kita tengok semua kat Bandar Muar ni, kalau kita pagi-pagi kita lalu tu memang berasap semua buat. Bakar sate. Jadi nak kata satu tempat-tempat ni yang paling top tak, bagi aku ini kita ambil tempat yang memang orang jarang main maknanya. Betul. Tempat ni orang bukan tak ada orang, tapi ada orang tapi tak ramai kan. Maksud dia orang jangan buat review lah sini. Betul. Kan? So kita try. Kita tak maulah bukan kita tak mau ni tempat-tempat yang viral ni kita dah tahu dah memang sedap kot kan. Tapi tempat-tempat yang jarang kita main ni ini kita nak try. Rupanya sedap juga. Sedap alhamdulillah. Bagi aku macam orang Muar ni hari raya. Makan sate, makan lontong, makanan raya. Mungkin tu sebabnya. Betul. Okey, kalau ada di sekitar Muar, melancong ke Muar ke, terlalu terserah ke, mainlah sarapan pagi di Muar ni. Rasa orang kata makanan tradisi orang Muar untuk sarapan pagi kan. Betul. Sekarang sarapan pagi makan sate. Malam kita ada sup. Betul. Petang kita ada apa? Mi Bandung. Mi Bandung. Okey, lengkap lah. Itulah nasi biryani kita kena percaya juga, tapi dia pakai nasi biryani kat Batu Pahat je. Betul. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah yang paling penting sekali teruskan support Foodie Fendi dan juga Caca di Bos. Ya, dan juga saya lah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Nak tahu kami pergi mana pula untuk makan-makan? InsyaAllah follow Foodie Fendi. Ending episod tak boleh. Yuk orang lah. Okay, Cak. Alang-alang kita berada dekat Muar ni kan. Kita singgah dekat apa? Badan Polis Bukit Kepong. Yalah. Dan sekarang ni jadi apa ni? Galeri Dah jadi galeri. Apapun ini kita nak memperingati pejuang-pejuang kita lah. Para jurid. Ya, yang banyak berkorban untuk negara. Betul. Jadi dalam tubuh peringatan yang ada nama-nama yang tertera ni kan. So bagi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk dia orang semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ni map tengok ni antara dia punya apa ni? Map dia lah. Betul. Gambar rajah dia punya bilik ataupun dia punya apa? Beret dia. Beret dia. Ni sungai dia tu. Kita doakan lah semoga semua pejuang-pejuang kita ini ditempatkan bersama dengan para-para syuhada dan juga para-para solehin. Dia ada ayat kat sini. Bagi mereka yang beragama Islam, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Amin. Bukit. Ni Gen C, Gen Alpha, Delta apa semua. Apa tak tahu ni dah. Duit cepuk, duit pokok pisang. Kalau dulu nak beli beras kena bawa sampai Sungai Buni dulu. Pistol lama. Memang original ni. Pistol dia jangan tarik belakang.
Ya, Alhamdulillah. Caca bawa saya main dekat Segamat pula. Dari Imuar sampai Segamat, Caca. Macam mana, Caca? Sedih aku sebab hang main tempat aku. Oh, tempat hang. Ni tempat aku. Bukan Kedah? Dia Kedah, ni tempat aku donat ketagih. Oh. Terima kasih banyak-banyaklah main support untuk donat ketagih ni. Okey, so umur hidup donat ketagih wujud. Saya tak pernah rasa pun. Sebab apa? Dia banyak belah utara dan kami ada raja sikit belah Muar ni. Kebetulan lalu kat Segamat. Ya. Kita main nak rasa sikit. Lagu mana rasa donat ketagih tu. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita dapat singgah. Ni sebenarnya nak beritahu hang fan, bukan kita hang je first time. Aku pun first time main sini. Tapi tengok orang beratuk. Alhamdulillah rezeki dia kan. Jadi kita pun nak rasa, bukan hang tahu, aku pun nak rasa juga. Main tepi QC tengok. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai dekat donat ketagih Segamat Baru dekat tempat Apong. Nama dia Apong. Dia ni nak buat donat, nak cerita kena pergi belajar ni. Dia okey, untuk donat ketagih sebenarnya dia kena pergi belajar dekat Padang Serai. Itu headquarters kita lah, akademi kita. Ada akademi ke? Ada akademi. Buat depa kena pergi seminggu kat sana belajar. Depa akan ajak cara buat adunan tepung apa semua, berapa berat apa semua dia akan ajak. Sukatan. So Apong ni adalah pelajar yang paling jauh yang pergi lah. Dan dia yang pertama dekat bahagian selatan ni. So, untuk donat ketagih dia, aku pun tak pernah rasa. So ni, memandangkan hang memang pakar. So, aku pun bagi priority untuk hang lah. Rasa? Rasa. Ni donat apa je? Ini donat susu. Donat susu? Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan aja? Sama. Cuma ini, kalau aku sejuk, dia sejuk. Dia kalau panas lagi. Boleh makan panas-panas? Oh, lagi panas lagi sedap. Tapi aku kau sejuk. Aku kau sejuk. Dia tu ada donat ni memang. Dari zaman sekolah lah aku duk makan. Dari zaman sekolah 2 kupang. Donat kan. Tapi masa tu donat gula saya. Betul. Tak ada yang donat diinovasikan macam letak coklat semua. Dan sekarang ni memang banyak jenis lah donat. Tapi untuk aku donat ketagih ni, mana kata dia nak menjual, nak bagi semua orang rasa lah. Dengan harga dia yang murah. Harga murah. Dengan tekstur dia yang lembut, yang sedap. Aku rasa boleh maju lagi ni sebenarnya. Sebab nak buat donat kena pergi belajar. Bukan main boleh tengok apa. Tak boleh. TikTok punya resepi ke apa. Kalau kita tengok daripada ni kan, daripada Google ke apa mau kita belajar, dia jadi donat. Tapi dia tak dapat selembut ni kan. Aku dah belajar, dah buat dah. Memang tak jadi semua macam ni. Feel. Sampai lalu ni aku masih belajar. Walaupun dekat sini aku jadi duta dia, aku masih belajar buat. Tak berapa cakap lagi. Ni nak bagi tahu, duta tak semestinya pandai masak. Dia pandai makan, tak semestinya dia pandai menilai. Ya, alhamdulillah. Tapi dia pandai buat konten. Konten okey lah. Ni channel apa? Channel jagung. Turun-turun punya resipi. Bukan. Ini biar-biar. Siapa boleh buat. Nak bagi tahu kat sini. Sedap Bandung. Sedap Bandung tak baik. Nak bagi tahu dekat sini. Kalau ikut donat dia ada banyak variasi. Dia ada topping coklat apa semua maknanya lah. Tapi dekat sini memandangkan terlalu ramai orang. Dia hanya ada donat gula, susu, kopi, yang red velvet semua tu tak ada, pandan semua tak ada. Tak ada nak buat. Tak ada. So permintaan tinggi dekat donat-donat yang macam ni lah. Tapi insya-Allah next kalau ada rezeki dia buat. Insya-Allah. Betul dah. Sebenarnya kalau makanan sedap, kena dengan cara marketing dia. Insya-Allah. Lepas tu dengan sedekah yang diamalkan oleh orang kata peniaga tu kan, insya-Allah dia akan maju dengan jayanya sekali. Yang paling penting sekali sedap kan. Betul. Itu yang paling penting. Hang buat marketing gila-gila macam mana pun. Tapi kalau tak sedap barang hang,
Tak jadi. Betul. Macam ni alhamdulillah Cak. Bagus Cak. Kena teruskan Cak. InsyaAllah, Mana tahu Cak. boleh daripada 16 jadi 24 kedai. InsyaAllah. 24 Amin, kedai amin. jadi 32 kedai. Amin, amin. Kan? Yang paling penting lepas tu hang dah kaya jangan lupa sedekah Cak. Oh, insyaAllah. Peniaga-peniaga semua aku kerah turun bersedekah lebih. Ni yang reject Tapi bagi tahu yang sedekah Cak. yang dekat Segamat ni bagi tahu yang peniaga dia tu memang alhamdulillah bersedekah banyak abang hang. Yang reject macam ni ada reject bengkok-bengkok sikit dia bagi je. Tu bagus rezeki dia. Okey, tak apa. Kita nak makan dulu. Lepas ni kita nak gerak balik dah Cak. Terima kasih pada semua yang support donat kita lagi. Mantap.